PS dah. Iya. Si anak menang perang ada dah. Boneka apa petang ya nomor 2 nah. Tapi sudah tu dah pulang alai. Awak pergi main-main lah ke? Pek lah. Kemanca. Kemaruk apa lah? Kamu aruk pergi? Kencak dia dah cara di maruk. Lai. Tu jawab pergi. Yunda. Yunda. Ancak Yunda deh. Lên Lotto, Lotto apa ye? Mana Sana lên Ah, Lotto. dia nak iya doto din. Doto awak pergi. Jadi, Iyalah. Beko je marah pergi cak. mampek lah. Dia Ini mampek awak yang pergi. panih baru angin. Boleh yo. Abang dan nelpon ah. Ngangkit tali yo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Abang? Oh, jam berapa, Bang? Oh, awak dah janji bang sama kawan nah. Tidak selesai dah tu PS petang tu. Dah sampai selesai sampai sore. Ada tengah hari pulang lagi. Oh, iyalah yang beko jam 10 lah pai ya mampek lah pai ya beko ndak sah pai kawan lain. Cak lah ya bang lai pai ni ke pai. Mana Ya kaya apa ya? Ya bang. Ya pi kon awak siap-siap dulu ya. Coba dah tanya kurang suat jalan menang bola 0-1 dah 0-2 pula. Ayo ada lihat tu. Rahasio nada. Berarti dah sama resmi. Iya. Coba yang tengah kawan tu. Kadang-kadang aja bisuak dia tahar ke menang tu. Siang ke mana awak ke Ciko juga punya dah. Pulang lu di, lu makan lah ya. Dah pulang lu. Din Pulang kan lu. nak lah jadi pai kini. Bekop tapi cuma mampek pa ya wa. Ini 3 barunya. Kupak dulu anak yang kanda kan taiko lah jual yang kali. Itu paniang dia jadi. Ayo, siang ke mana udah aja orang ke mencarinya. Dia kan mencari. Awak pai kini dia ke abang dah menelpon. Enggak lah dan pulang lu di. Jadi enggak lah besok apa ya deh. Nah, kita bila lah ya. Jadi. Indah beli iPhone ni dia minta balik lalu kamak dan cik lu iPhone. Patang kalah lu den doh. Minta kamak dan iPhone cik HP dia HP lama. Orang HP baru sadoi. Mak. Mak. Oh mak. Boleh dia nak beli iPhone cik mak. Kawan dia lebih HP iPhone, dia HP lama tu je nya. Lah tanggang-tanggang lu HP gua. Alah, tidak. Kana tampan lah nanya diguna lah tagang kawan ni lah iPhone sadoi ada dan HP lama nyo pada iPhone dan mak. Kawan ni lebih HP iPhone mak. Capek ya mak. Awak tanyalah kabak kau dulu lah. Kau Ahmad tak tahu dah putih dia mak seorang tu. Baiklah. Tanya kabak tu dulu lah. Abang lagi sini duduk lah. Mana itu ada pak? Tu lah tanya mak. Oh dah. Oi. Lagi si kau dah duduk. Hai. Apa tu? Iko wah anak sama rengek kan minta iPhone. HP. Tolonglah balian juga. Kekini kau jawab apa lah kau dah balian. Bak boleh lah HP iPhone juga. Kawan dia lah babi lah dua HP iPhone dan Niko juga HP dia nyoba lah tapi ketinggalan zaman bang. Kini kau jawab apa kau balian. Dia bau usahawan lah, bak kawan dan lah beli HP iPhone dan Niko je leh mak. Lah tagang-tagang dia bah, ada bisa dipangan HP le dua, lah buru HP ya. Namo den sen na HP ko nyo kawan lah iPhone sadui. Den ko kai ko je dari dulu, dah ganti HP den duha. Amo de ko le lah buru laba-laba lakban dia bah. Yang kau jual ada tak tu nampak. Iya bau usahawan lah bah. Itu dah. Tanah hutan di belakang tu mah kan lain ya tu. Iya. Jual saya itu tak separuh dah. Iya, apa jaro tu tak lebih satu tu dah. Kalau dia lu dah ke praktek. Itu siapa udah kat baju. Iya, jama udah bagai dah. Kau jama udah bayu lah jangan tak kerapik jual. Tak kerapik udah menjual tu. Iya tak mungkin awak akan menjual tanah tu. Tanah tu tanah kamu. Ada mak udah, ada adik-adik udah bagai. Kau udah jual tapi kau tentu bayar seorang tu udah. Tak kata tahu itu dah jangan dia jual tahu. Anak tu merengek dari harga kan di balian. Itulah. Semuanya kena nama tu tak usah doh. Tak usah udah aja tahu. Adik udah tua, mak udah tu tak usah udah aja tahu. Kau udah aja tahu lah jalan tak bisa udah menjual tu. Jadi apa nak rencana? Itu satu udah jual. Ya
kecil. Iya, tuh dah pasal tu aku dah mati. Kita tanya. Lu tanya. Kita dah ke tanah ada anak adik tu juga kayak kecil. Ya itu tu berlaku dah tu dah jualnya kan nak. Tu kau tahu lah mak dah berkuahnya. Memang dah tu. Mak, kena cuba mak. Anak macam itu. Iko mak nak awak minta apa? Tanah mana kena jual nak? Iya tu kan awak di belakang tu nampaknya mak. Tu. Ya. Nanti dah kau bagi jadi adik orang. Kalau dia tu bisa aja waktu tu mak. Tapi anak aku ada orang apa baru, bonda baru, tiba dah awak tak ada tiba lah dia. Dia kaki ni wak, kaki ni nampak dia orang. Itu nampak cik tu mak ada orang lain tu. Kata kita dia tanah tu kan jual. Ya kena jual dan ada nama. Tak bisa tanah tu kena jual tu. Tu pusako tu mana? Apa ninggalan ayah waang tu mah? Ada bisa pusako tu dijual tu. Nampak waang tak je binyang bisu. Adik-adik waang. Apa pusako lah terjual. Baca rele. Anak tanah tu tetap dijual mak. Anak dan seorang produksi mak. Japo kadang balik tu tanah tu dengan jual nampak dia nama. Kalau saya nak produksi tu mak bisa beko diatur mak. Yo seorang berdua lah kami dah tu yo bayo tapi yo kini tu awak para luar naik tanah di sini mak. Untuk anak awak seorang produksi nak dua rapat kanda ici tu. Yo lah itunya peninggalan ayah waang. Kalau peninggalan ayah tu yo basamo dah batigo waang ayo bayo yo batigo dah jangan pandai-pandai sama jual Pun tanah tu jual mak. Mereka mau mencapai tanah dia nak jual. Maka baik kini ko tanah tu dan jual. kau betul apa lo pasarah duaan lah bayo lah waang jual dia waang itu nak tuju duaan bayo lah waang jual dia siang yalah anak bayi dia yalah Mak, halang tu lah iPhone tu mak. Ombok lah bak tu mak. iyo tu amak payuan lo jabak dulu Iya lebih baik iPhone tadi. Dia nak sayang dah. ini apa pun tu mana murah dia nak Iya mak ombok lah bak tu pasal kabak tu lah. Mak, jom pasal kabak tu dia bak tu. kadang-kadang anak merengek tadi dudang dia tu kan minta apa pak Yo lah ini dalam pikiran udah tu mak. Tapi udah cuba beko tanah tu beko. Ada turui ada udah beko. Atau ukur dah. Kalau udah kuasa tak mungkin dong. Berang mana di udah mak udah tu berang udah. Tentu udah beko bayo dulu. Udah buat mak aku supaya dapat. Itu jarunya. kalau bisa capek dia Anak pokok dia usahawan. Ndak boleh tanah tu tetap dia udah jual. Ndak mungkin anak awak seorang produksi tu. Orang apa baru. Orang apa pun dah. Bau ndak ke magapai pakai HP. Dia boleh anak awak HP buruk mereka. Kau nelpon kau nyala tagang sape. Aja dah fikirnya udah begitu mah. Anak tanah tu harus udah jual nah. Bahaya udah jual tanah tu. iyo udah bahas beda jual salah itu nak nampak dia waktu ni punya dah Kau dah ada jual tu dah jadi betul tu. Anak dah minta HP, minta Honda baru. Nak beli HP. Cuba dia cari HP nomor lu leka tu nomor tanah tu dah awak. Lahir apa lahir masuk dah tu nomor ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Awak bertanya ni petang mencari tanah. iyo Awak ada nak menjual tanah ni ya. di mana kasih pak Di ujung jalan ko ni di samping kandang Nanjawi. kenapa awak cari gini pak Lain ni, rancak lebih capek lebih rancak ni. apa tunggu di lokasi ya pak Jadi kini ko juga ni. iyo Jadi ni. Yo lah ni. yolah Yo ni. Yo, Assalamualaikum. salam Rencana tarong ko disamba tadi kemarin. Buah ini. Dah buah itu. Ye kan yo. Sudah tak cukup buah tarong disamba tadi. Lauk ira tu. Campur ira tu deh. Iya.
buah tarung. Tidak kau nyo nak di siang-siang tarung ni. Bah ke buah tarung tu. Oh dia. Ada? Lai jadi orang tanah tu mencelik tanah awak tu. Tu lain dah. Dia dah serta tak dia dah. Lai. Tu baik dia dah. Kecilnya kini keju celik tanah awak tu noh. Tu aku kini. Iya aku kini tanah tu. Oh dah bahat tu dah. Dia capek mungkin apa yang tak aku. Yo. Kalah. Kamu tu ke tu main ya. Bah. Kalau sampai jamnya dia lagi calik kalau kasih sampai tanah dulu. Aku kita kau pisang, aku itu kau dijual satu sampai ke Batan Pinang tu waktu. Lawan jual ada. Itu rambutan sepadan ya. Itu kau jual gini tu nak. Mangkanda anak awak tetap kini kau balian. Orang bonda baru, bape baru kan, melipon. Mandilo. Wah, dia bisa lo beli onda baru dah. Yo. Tiko lo kasih tanah pak. Aku tiba iyo ni. Jadi apa jual tanah pak? Iyo ni kau jual Itu bang, Allah besar pak kali minta. Alah. Itu jual ni tu tunggu ni. Baraka pak juga. Ini tu padana Batan Pisang tu. Batang sawit tu sampai ke Sipon ya, Batan Pinang. Sebenarnya rambutan tu ni lawe. Sekitar agak Lumayan juga pak. yo, kita targa sekitaran lah. Sawit anak tu Siapa lah pak awak bayar tanah pak pun untuk ratus juta bapak. Deh, lain yang murah mana tu ni? Itu ni taluknya. Langang baru minta nak tahun gini tu nya. Nyamutan penuh. Mana masak itu nak aku? Langang bahaya. Habis dah buang ah. Wah, mencari rambutan ah. Ini ada bayi kepala tu tadi ni ya. Ada orang mako mana kan mau. Kami kali yang sinan beli tu asia. Tadi tu Pak Uni. Dekara uni. Iya. Ini tak kami jual lo kalau sudah aku. Jadi mungkin udah aku menjual ah. Ini kan ipin tu. Ayolah. Lihat dah ipin tu. Ni. Jadi tak para awak tu jual juga. Baru tahu mak tu kan dah jual tu. Tapi mak tahu tu kan kadang jual tu kan minggu ni dia. Jadi tu. Kalau kau bini tu orang yang jual. Ini diam mati yang ni yang mama po tu. Orang tak lah sini. Dia pandai tu jual tanah. Cari lo ni memang. Udah. Manga udah kau? Kamu kau tanah kau? Oh, udah dah. Kau udah kuah? Tanah kau udah jual ah? Bisa udah menjual surang ada dah. Nampak kau tanah kau udah jual. Ya soalnya kan udah bayo dulu, pindah. Mak kami aduh mah. Kini kau para lubana udah ada dapat bayo dah ada kini kau. Kamu pada itu dah. Tanah awak kamu pada dia kakak dah harus sudah tanya-tanyon ke kami begai. Dah pandai dah sudah bayo dah. Kadang udah. Kamu lo pada itu deh. Mau apa kamu mah? Bini udah dah di situ. Boleh kami tak tahu orang Allah dah. Bini udah kita tahu dah bawa situ. Tanah kau udah jual kini tu. Anda bisa kan jual ke dah? Pak Beko lah waktu Pak dia nak masalah di keluarga Pak. Kau dah nak aku kini. Dia nak kapan salah di Pak.
Kebutuhannya dapat di buat jadi yang gini go dijual. Daripada udah tanah udah. Tanah kau nak dijual kau tu. Ini cik, ini pailai. Dah nak jadi berjual kau tu. Kami lu nak dah boy. Aku dah udah. Oi, aku udah ada baik pun tu nak. Ada baik pun. Jalan tanah kau punya ayah, amak jual ayah membali kan? Yo. Tu harus tahu pro kami menjual. Tahu-tahu pandai ya udah kau menjual surang dia Ya mak. betul gini ke mana? Sedangkan bini yang nyoba kenyak dia mak. Ya amak seharusnya amak tahu amak sabui kau lah kat kami. Kau indah. Yo, amak dah sempat mengabdi ke kalian dong. Karena kecil udah aku. Dia kena jual aja ke KM untuk ke rumah dino. Amak lain tahu dah mak kita tahu kami dok. Diam sama. Ya mak lagi tahu. Lain kan mak kita tahu. Sayang bana amak kan laki-laki nyo. Ini sama dia Seharusnya amak iyon lo ke kami. Basuh udah aku ke menjual tanah. Kau dah ada amak iyon ke kami lo. Lain kan mak payuan. Tapi kalian lah tahu dah ulu. Tu baju kecil amak lain. Kami tahu dari orang dia mak. Seharusnya amak tahu kami. Nah, ya itu kau betul. Lain kan mak kita tahu ke kalian seorang kau mak. Yang mana kan anak laki-lakinya. Kami kau amak anggap Tidak, lain sama dia mak nak. Kalau seharusnya kalau sama dia mak mangap amak dah mak dia tahu kami berdua. Manggil lain kan mak dia tahu. Amak ya lah mak. Sayang saya kau udah lah kan dah udah dapat dah mak kau. Kau tanah gua dah mak dia tahu kau kami dah udah itu dah. Soalnya udah dia tahu kau kami nyo. Kami kau dia udah kau mah. Si ayah si amak wak. Iya lain tahu udah. Tanah tu kau udah jual. Perlu mana tu anak udah seorang tu anak udah bersih no. Untuk anak udah kau sakit udah dah bado. Kau untuk anak. Orang mana polisi kau laki nyu kan tidak dah. Masih sekolah kan nyo. Ini minta pay baru. Kalau udah baru. Kalau pay baru dah bang tahu jam bukan dah. Ini jam bukan dah. Aku dah udah jual. Ah, ini kau nampak udah harus udah jual. Wah, dekat tanah nampak udang ah. Kamu udah kamu cari lagi nampak udah tanah. Kita lihat kamu kampung udah ada mana kecil. Iyo, kau betul lo, kau asong-asong lah kakak dan kau jual ya tanah. itu nai nak nampak juga aku nyola itu nak nyukanya dua cik tu juga nyo awak padusi malah tidak Kau je, kau kami aku sama dengan kau kan. Lagi toko ni bang. Dah perlu dah usah. Ni aku lain. Itu lah nak. Baca dah nak. Oi. Alanya seorang kakak kau laki-laki nyo. Amak orang orang laki-laki juga jamal. Amak mata tanah udah dijual dah mani kau ni ya. Aduh mak matan nah. Aduh mak matan do. Layak mak tagan, mak berapa ni nyo. Nyo tak namu nyo jual kecil nyo anak cik padusi. Mau ni dia mak gua. Anak padusi anak padusi nyo anak mak pikiran lah. Mak kecil kan Kau gara-gara bini tu kau bawa bini tu layak mak banang kan nyo. Mak nyo nak namu gitu. Acu mak kecil nak bayar lah dia. Mana mak dia gua ni. Bah boleh nak. Duduk lah nak. Ni tak pakai jo kakak kau. Jalan nak. Nak pakai dia jamak lah. Dah duduk-duduk dah nak pakai dia jamak lah.